Hello, Mara, apa cerita ni? Apa dah jadi ni? Institusi pendidikan Mara Ibah. Petronas sudah, Puspakom sudah, Benar sudah, dan kali ini Mara pula menjadi tempat anak-anak bergantung harapan. Ini pula menjadi sasaran. Saya ni tuan-tuan, saya heran, saya pelik lah tuan-tuan. Kan, kalau kita tengok lah tuan-tuan, orang buat baik, orang buat kerja pun mereka bertikai. Asal nama aja pembangkang ni semua nak bertikai. Kan, saya heran lah tuan-tuan. Ashraf Wajdi ni yang kalau kita tengok lah netizen komen, masyarakat komen, penerimaan kerja Dr. Ashraf Wajdi ni sangat baik tuan-tuan. Terjah sana, terjah sini, pergi tengok kantin makanan pelajar, bantu sana, bantu sini. Tu pun orang tak puas hati. Kan, mungkinlah orang kita ni suka je ni pengurusi yang duduk lah office ya. Kan, mungkinlah dia duduk terjah sana, terjah sini, orang tak suka. Kan, dia tak suka. Pergi tengok bilik toilet, pintu bilik toilet pelajar, kan, pintu asrama pelajar macam mana selesa tak selesa. Kan, mungkin orang tak suka macam tu pun. Kan, saya pelik dengan orang Melayu kita ni. Kan, buat baik pun kena bertikai. Hamba nak macam mana? Nak pengurusi yang sakau sana, pengurusi sakau sini ke? Kan, heran lah bila jadi macam ni nampak pengurusi Mara ni popular sikit, orang suka. Oh, ni baru ada DAP. Ni DAP kacau, ni DAP sana. Saya heran tuan-tuan dengan golongan-golongan ni tuan-tuan. Saya heran, betul-betul heran. Kalau kita nak katalah Mara bawah Dr. Ashraf Wajdi ni tak jaga orang-orang Melayu, orang Bumiputera ni tuan-tuan, sinilah kita nak abang tuan-tuan. Pembiayaan, peningkatan pembiayaan pelajar tajaan Mara ni tuan-tuan meningkat saban tahun. Dari tahun 2023 pelajar yang dapat tajaan Mara ni kan 89,000 je. Tahun 2024 meningkat jadi 100,000 lebih. Tak jaga macam mana? Kan? Kalau kita nak tengok pelajar yang dapat tajaan pi luar negara saja tuan-tuan, tahun 2023 5,000 lebih je tuan-tuan. Tahun 2024 jadi 6,000 lebih. Kan, tak jaga macam mana. Mara ni menjaga Melayu 1.9 juta lebih dapat manfaat daripada Mara ni tuan-tuan. Kan, saya heran tuan-tuan, buat baik pun tak suka. Saya rasa Dr. Ashraf Wajdi, saya rasa lepas ni duduk lah office aku. Duduk pulun-pulun, terjah sana, terjah sini, mungkin orang sakit hati. Kan, sakit hati mulalah orang nak tembak sana, nak berjatuh sini. Kan, zaman mereka tak buat kerja pun. Bagi hak buat kerja, dengki pula. Kan, faham ambil noh. Faham ambil. Mantap Pak Abu. Assalamualaikum. Semalam tsunami melanda anak-anak Mara. Petronas sudah, Puspakom sudah, Benar sudah, dan kali ini Mara pula menjadi tempat anak-anak bergantung harapan. Ini pula menjadi sasaran. Hari ini YMP Masjid Tanah Mas Ermiyati bangkitkan soal syarat baru yang lebih ketat dikuatkuasakan oleh bahagian penganjuran pendidikan Mara kepada pelajar-pelajar Mara yang nak mohon tajaan beasiswa. Dia nak kata kononnya hari ni Mara pula jadi sasaran campur tangan DAP dalam kerajaan. Kita faham sangat dah buat-buat ni. Dia kata Petronas dah kena, Puspakom dah kena, Bernas dah kena. Dan hari ni dia kata Mara pula yang kena. Ini DAP punya kerja lah, kita faham dah. Dia nak buat naratif hak Bumiputera kena kacau. Kita faham sangat dah buat-buat ni punya game. Kita tak baca cerita panjang, dia tak sebut pun kita tahu dah. Yang mana hari ni kita tahulah syarat TESP untuk Mara ini dibuat secara tergesa-gesa, diakui sendiri oleh pengerusi Mara Dr. Ashraf Wajdi. Yang mana antara syarat baru yang nak mohon beasiswa ini CGPA kena 3.0 baru boleh isi borang. Pada aku benda ni satu perkembangan positif. Kalau kau tak tengok benda ni sebagai satu perkauman, kau anggap benda ni sebagai satu perkara yang sangat positif. Membuktikan bahawa orang Melayu hari ni makin cerdik, makin cemerlang, makin hebat. Dulu nak tengok orang Melayu, anak-anak Melayu dapat CGPA 3.0 ni jarang-jarang sekali lah. Yang betul-betul pandai lah dapat 3.0 ke atas ni. Tapi hari ni anak Melayu kita selamba 3.5, 3.6, 3.9, 3.8. Selamba orang Melayu kita dapat CGPA cemerlang hari ni. Bukan perkara yang luar biasa pun. Jadi bila ramai sangat anak Melayu kita makin hebat, ramai dapat keputusan cemerlang, maka tapisan nak mohon bantuan beasiswa itu sudah tentulah menjadi semakin ketat. Contoh beginilah. Mara sediakan 10 kuota beasiswa, tapi 100 orang pelajar lulus syarat asas, lulus syarat nak mohon. Maka Mara kena pilih yang terbaik daripada kalangan terbaik lah. Benda biasa.
Okey, jadi apabila ramai ibu bapa yang mula suarakan kerisauan mereka terhadap syarat baru yang ditetapkan oleh MARA ni, maka pengurusi MARA Dr. Ashraf Wajdi tampil minta pengurusan MARA kaji balik polisi baru tu. Soalan yang ramai akan tanya, takkanlah Dr. Ashraf Wajdi selaku pengerusi MARA dia tak tahu pengurusan duk buat keputusan terburu-buru ni? Takkanlah Dr. Ashraf tak tahu perkara tu? Pertama sekali, kau kena faham dulu, pengerusi MARA bukan eksekutif. Pengurusan MARA diketuai oleh ketua pengarah. Dia ada ketua pengarah dia. Dr. Ashraf Wajdi bertindak selaku pengerusi dalam struktur tadbir urus MARA sahaja. Maksudnya Dr. Ashraf ni lah yang jadi tukang check and balance kepada MARA. Dan itulah kerja Dr. Ashraf Wajdi. Itulah apa yang dia buat hari ni. Bila orang suarakan isu mengenai MARA, ketidakpuasan hati, ada yang tak kena, maka Dr. Ashraf Wajdi buat kerja dia. Dia sound pengurusan MARA, minta kaji balik. Jadi itu yang berlaku hari ni. Jadi kita ucaplah terima kasih dan tahniah kepada Dr. Ashraf Wajdi selaku pengerusi MARA yang cukup proaktif berdepan dengan ibu bapa yang menyuarakan kegelisahan mereka mengenai polisi baru daripada MARA ni. Yang mana hari ini pada aku MARA ni cukup cemerlang duduk bawah jagaan Dr. Ashraf Wajdi. Jadi bila Perikatan Nasional nak jadikan isu-isu kecil ini sebagai isu perkauman, maka aku tengok perkara ni sangat-sangat tak patutlah datang pula daripada pengerusi PAC sendiri. YB Mas Ermiyati ni. Weh, kau perasan tak? Semenjak Dr. Ashraf Wajdi ni ambil alih MARA, aku tengok walau ni, dia dah tak tahu dah nak main isu apa. Nak main isu MARA pinggirkan anak-anak Melayu kita daripada segi pendidikan. Memang tak lah. MARA di bawah Dr. Ashraf Wajdi lah kita tengok banyak bantu anak-anak Melayu ni. Tu siap pergi terjah pusat pengajian bawah MARA ni, antaranya MRSM. Kau tak pergi tengok video dia macam mana? Nak pastikan pelajar-pelajar ni belajar dalam keadaan elok, belajar dalam keadaan selesa. Anwar Musa pun tak pernah buat macam tu lah. Ni baru-baru ni Dr. Ashraf Wajdi tu pergi sampai ke Mesir, pergi ke Al-Azhar. Deal minta supaya yuran di bawah tajaan MARA ni dikurangkan. Tu untuk apa? Untuk anak-anak Melayu ni boleh belajar dekat Mesir, belajar dalam bidang perubatan, jadi doktor. Sampai macam tu sekali nak bantu anak-anak Melayu ni. Kalau walaun ni masih lagi duk main isu pasal MARA ni, aku tak tahulah. Memang elok mam sudahlah. Elok mam je. Kepada Datuk Dr. Ashraf Wajdi, pengurusi MARA, mengapa tidak difikirkan dahulu bila dah viral secara meluas, barulah tergesa-gesa nak diubah keputusan tersebut? Saya mendapat banyak DM. Dia kata keputusan flip-flop, keputusan yang magic. Mas Ermiyati ni. Mula-mula dia buat video mohon tindakan daripada MARA supaya MARA perbetulkan keadaan. Bila tindakan pantas daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi bukan eksekutif MARA telah pun mengubah keputusan, dia tuduh pula MARA dah jadi flip-flop. Kalau MARA tak buat tindakan, dia cakap MARA sekarang ini terancam. MARA dah seperti lembu cucuk hidung. Bila pengerusi yang bukan pengerusi eksekutif, iaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, sanggup mempertahankan agar beasiswa ataupun pinjaman MARA kepada pelajar-pelajar diteruskan, jangan ada batal, jangan buat perkara yang boleh membebankan rakyat. Jadi Mas Ermiyati pun cakaplah MARA dah jadi flip-flop. Untuk makluman pengerusi PAC ni, Mas Ermiyati, saya yakin dan percaya dia sebenarnya faham. Cuma dia tahu rakyat-rakyat kat bawah ni tak faham. Jadi dia ambil pendekatan untuk lagi mengelirukan rakyat berkaitan dengan MARA ni. Dr. Ashraf Wajdi ni bukan pengerusi eksekutif dan tidak berhak pun nak mencampur urus berkaitan dengan ketetapan, dasar dan sebagainya. Sebaliknya Dr. Ashraf Wajdi ini hanya sebagai pemantau yang untuk memastikan kelancaran pengurusan MARA itu berjalan dengan baik. Tetapi MARA ini dia ada ahli lembaga ataupun pengarah, CEO, bukan ahli lembaga, CEO,
pengarah dia, ketua pengarah yang eksekutif yang berhak membuat keputusan. Tapi kalaulah Mas Amy Yanti ini bersetuju agar pengerusi MARA ini perlu dieksekutifkan, maksudnya berkuasa penuh atas segala keputusan dan tindakan, maka pengerusi PAC boleh mencadangkan di dalam parlimen supaya Dr. Ashraf Wajdi boleh menjadi pengerusi eksekutif yang berhak untuk menentukan dasar, yang berhak untuk membuat keputusan supaya tindakan daripada MARA ini selari dengan aspirasi rakyat. Jadi untuk makluman Mas Amy Yanti, di UniKL tu tak semua dapat pinjaman ataupun beasiswa daripada MARA. Ada yang mendapat daripada PTPTN. Janganlah nak buat isu. Mas Amy Yanti sewaktu menjawat jawatan Ketua Puteri UMNO Malaysia pun dah tahu situasi ni. Jangan cuba-cuba nak mengelirukan dan nak menunggang MARA. MARA itu adalah sebuah institusi yang dijaga oleh UMNO ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan. Di bawah ketika itu Dr. Latif, ingat ketika pemimpin bersatu jadi pengerusi MARA. Apa jadi dengan MARA? Cuba kita tengok semula, pengerusi MARA dipegang oleh Anwar bin Musa. Apa jadi dengan MARA? Yang tak sepatutnya menaja bola sepak jadi taja bola sepak. Sepatutnya untuk menaja pendidikan anak-anak muda jadi taja bola sepak yang akhirnya jadi tombolok keuntungan dia. Jadi Mas Amy Yanti patutnya bangga tahu Dr. Ashraf Wajdi sekarang ini menjadi pengerusi MARA yang sangat perform, yang disayangi oleh pelajar-pelajar MRSM, KPTM dan agensi-agensi di bawah MARA kerana turun padang dan yang ialah membantu menguruskan aspirasi ibu bapa dan sebagainya. Jadi Mas Amy Yanti tak payah nak tunggang-tunggang MARA. MARA memang terjaga, peruntukan ditambah, ada dengan tabung pendidikan, macam-macam. Jadi MARA ini adalah anak emas kepada kerajaan. Mas Amy Yanti jangan nak buruk-burukkan keadaan. Kita ni bulan puasa, bulan Ramadan, sesungguhnya aku berpuasa. Menjadi tempat anak-anak bergantung harapan, ini pula menjadi sasaran. Dah tak ada isu nak tunggang, maka puak-puak Perikatan Nasional nak tunggang pula MARA. Hari ini Mas Amy Yanti, kononnya MARA sekarang ini sedang dipergunakan oleh DAP lah tu. Sikit-sikit DAP, sikit-sikit DAP. Sebenarnya kita cukup bertuah kerana memiliki pengerusi MARA, Dr. Ashraf Wajdi, yang sangat prihatin dan memberikan tumpuan kepada pendidikan, terutamanya melibatkan anak-anak MARA, iaitu anak-anak Melayu. Jadi Mas Amy Yanti cuba mengaitkan kononnya syarat untuk mendapatkan tajaan beasiswa daripada MARA ini ketat. Nak buat pinjaman susah. Kini syarat lebih ketat dikenakan kepada pelajar-pelajar untuk mereka layak mengisi borang untuk memohon, iaitu sekarang ini dikenakan 3.0. Jadi sepatutnya Mas Amy Yanti bangga dengan kehebatan anak-anak Melayu ni. Dulu nak dapatkan 3.0 susah. Anak-anak Melayu terpaksa bekerja keras untuk mendapat 3.0. Melayakkan dapat tajaan, melayakkan dapat pinjaman. Tapi sekarang ini 36.70 itu berlambak anak-anak Melayu. Makna katanya sistem pendidikan negara kita ini makin hebat, menyebabkan ramai yang mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi untuk mendapatkan tajaan, untuk mendapatkan bantuan, sudah pasti ramai yang memerlukan. Bila ramai, kita kena tapis. Kita akan bagi kepada yang betul-betul hebat, yang betul-betul cemerlang. Tetapi yang tak cemerlang, MARA tidak sisihkan. MARA akan memastikan bantuan-bantuan lain, terutamanya 100 juta dapat untuk bantu di awal kemasukan mereka. Pelbagai lagi tabung MARA ditubuhkan. Pelbagai inisiatif daripada kerajaan, terutamanya UMNO dalam memperjuangkan MARA. Sebab kita sedar, MARA itu dilahirkan di pentas Merdeka PWTC yang diusulkan oleh kepimpinan UMNO. Jadi UMNO tidak akan membiarkan MARA itu diperkosa, diambil alih oleh pihak lain. Sebab itu dalam lagu UMNO,
UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Jadi sahabat-sahabat semua, Mas Emiyanti, saya nak tabik hormat kepada pengerusi MARA, Dr. Ashraf Wajdi, kerana pantas menjawab isu ini. Dan dengan kuasa yang ada, beliau sendiri rasa prihatin untuk anak-anak MARA ini, prihatin untuk anak-anak Melayu, gesa kepada bahagian penganjuran MARA untuk kaji semula, jangan buat tergesa-gesa. Jadi kepada puak Perikatan Nasional, jangan nak tunggang isu ini. MARA the best. MARA tak akan memperkotak-katikkan hak orang Melayu dan Bumiputera. Pengajian MARA ini menerima yang mereka ini tidak layak untuk mendapatkan pinjaman pelajaran. Awalnya, MARA mengubah syarat dengan tiba-tiba. Merepek apa ni YB? Konon hang nak kata MARA abaikan kebajikan Bumiputera? What? Jangan duk buat spekulasi yang tak berasas YB. Boleh jadi fitnah. Taraf MP Parlimen sepatutnya study dulu sebelum nak buat tuduhan. Biar betul level YB macam ni. YB, takkan hang tak tahu? Hang tak baca ke? Pengerusi MARA dah bagi respon kot. Keputusan pihak pengurusan untuk kaji semula syarat tajaan ni ditangguhkan sementara. Aku yang bukan YB, bukan MP Parlimen pun aku tahu. Bukan abaikan, malah tengah kaji untuk bantu lebih ramai pelajar Bumiputera. Fakta yang sebenar YB, 1.95 juta pelajar terima manfaat daripada MARA dari tajaan untuk sambung belajar dalam dan luar negara. Aku tengok MARA ni tetap komited bantu anak bangsa. Dari 89,573 pelajar pada tahun 2023 ke 108,702 pada tahun 2024. Ni zaman kerajaan Madani YB. Pengurusi MARA sendiri pun aktif turun padang untuk pastikan kebajikan pelajar terjaga. Hampa ni tak percaya ke? Institut Pengajian MARA, tempat pelajar Bumiputera mendapat pendidikan berkualiti. Graduan pun makin berkualiti. Kebolehpasaran graduan Institut Pengajian MARA ni meningkat 96% pada tahun 2024. Lebih ramai graduan dapat kerja YB. Selain tu, MARA juga memperkenalkan pelbagai program untuk tingkatkan kualiti. Bukan sekadar duk taja je, tapi untuk pastikan mereka ni siap hadapi dunia kerjaya. Kita ni YB patut puji tindakan pengurusi MARA yang tegas menjaga kebajikan semua.